قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح فيهما. والرطل البغدادي عند النووي 128 درهما و4 أسباع درهم. وترك المصنف قسما خامسا وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب. Walqullatani, dan bermula 2 qolah, mubtada. 500 ritlin baghdadiyin, 500 khabar. Dan bermula 2 qolah itu ialah 500 tahil Baghdadi, nisbah negeri Baghdad. Nisbah negeri Baghdad. Nak Iraq lah, Iraq. Baghdad ni Iraq. Takriban, lebih kurang. Fil asahi, pada qaul yang terlebih asah, yang terlebih sahih. Fihima fi qullataini, pada 2 qolah. Maknanya 2 qolah ni dipakai banyak air. 2 qolah ni ialah 500 tahil, 500 gram. Warritlul baghdadiyu, dan tahil Baghdadi yang dibangsakan kepada Baghdad, indan Nawawi, di sisi Imam Nawawi, 128 dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. 108 dan 20 dirham dan 4/7. Jenar tu. Demi jenar tu. Okey, jenar 108 dan 20 dan 4/7 dirham. Bahasa lama. Bahasa Arab dia macam tu lah. Mana 128 4/7 tahil dirham berat dia. Yakni 128.57. Dia 4.7 tu sama dengan 5.7. 57.57. 4/7 tu bersama dengan 0.57. Maknanya 128.57. Itu makna 128 dirhaman wa 4 asba'i dirhamin. Dia dirham ni duit Perak. Dia 1 dirham ni, dia 1 dirham kalau kita timbang berat mana? 1 dirham kalau kita timbang nak kira gram, 2.975 gram 1 dirham. 2.975 gram. Samalah dengan 128.57 tahil. 128.57 yang tadilah 128.4/7 sama dengan 128.57 tahil.
bersamaan dengan 2.975 gram. Itu 1 dirham. Maknanya satu dirham, satu ritlin, satu tahil bersamaan pada tadi dirham kan? Mana tadi? Ada. Satu tahil Baghdad di sisi Nawawi ialah 128.4/7 dirham, bersamaan dengan 2.975 gram. Waktu kali tengok, ada kalau kita kali 128.57 kali dengan apa? Kali dengan 500. Kali dengan 500 jadi 270. Jadi hak gram tadi ni 2.975 terkali dengan 500 jadi 1487.5 gram. Berat ayak tu cukuplah 2 kolah. Kalau kita balik dalam liter, 270 liter. 270 liter. Masalah dia tak ada lah orang duk timbang ya. Tak ada orang timbang ya. Tu mana untuk kita mengetahui jumlah ayak 2 kolah tu melalui timbangan ni, kalau nisbah kita lah, nisbah kita ni tak pernah berlaku timbangan. Ukuran inci, dia guna ukuran inci. Hak tu hak paling mudah. Kalau kita nak tahu dia tujuannya kita nak tahu ayak ni cukup tak 2 kolah ni. Ayak dalam rumah kita ni hak duk dalam pai. Rumah Cik Jan dah lah. Rumah lain tak ada apa temi dak temi. Dah nak cari pun tak tak mana tak tahu tak. Nak mudah apa dia? Ni pi mana kita buat? Kita pergi surau, ayak ni cukup dah 2 kolah ni. Kita nak tahu berat, nak tahu banyak dan nak timbangan berat, kita tak tahu berat. Kan kita buat kilo pun. Tu macam mana? Sukuk dengan siku. Siku duk dah ni. Tu hak paling mudah lah. Ni baca lah. Wa tarakal musannifu qisman musannif, mana musannif tak sebut kata ni. Qisman khamisan, bahagian yang kelima. Ayat dia sebut sekat 4 ya. Musannif sebut sekat 4 ya ayat ni. Ayat apa? Ayat mutlaq, ayat musyammas, ayat mutanajjis. Lepas tu dalam 4 tu ada bahagian dia tu. Ada ayat mutlaq, hak makruh digunakan. Satu tu tidak sebut ayat mutlaq juga tapi haram digunakan. Ni habis yang kelima ni. Apa dia ayat tu? Ayat wa huwa haramu maluhu. Al haramu ai isti'maluhu, yang haram menggunakannya. Ayat ni tak ayat ni ayat mutahhir. Tu mutahhir mana ayat suci lagi menyucikan. Mana ayat mutlaq lah. Tapi dia haram digunakan, haram kita ambil. Tak boleh. Kal wudu'i, contoh dia haram guna ni kal wudu', seperti mengambil wuduk. Kita nak berwuduk bima'in makhsubin, dengan air yang dirampas. Air yang dirampas, macam mana air dirampas? Kita ambil tak abang kat tuan dia. Kita tak minta kat tuan dia. Kita kata kita berjalan lah satu tempat tu, tiba-tiba masuk waktu sembahyang, cari surau, cari masjid, tak ada. Nak apa tu, duk cari pergi jalan mai, cari mai, tekan habis waktu dah. Tinggal 5 minit 10 minit lagi. Lepas tu ada masuk rumah orang bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada apa? Nak minta ayak sikit, nak ambil ayak sembahyang. Nak sembahyang tak sembahyang ni? Tengok pancok tu, pancok dari luar tu. Tuan kata tak boleh.
tak bagi tu ada takut tak bagi. Lepas tu kita kedekut lah tuan ni, ambil ayak ambil mayang pun tak bagi, kedekut ni kita tu kata kat dia. Tak, padahal dia tak bagi, boleh tak kita ambil? Tak boleh. Lepas tu ambil juga, tak kira aku nak semayang masa nak habis dah ni, habis. Kita ambil juga. Itu panggil ayak yang maksud air yang dirampas. Haram kita guna tu yang tu, haram ambil semayang tu. Tapi semayang sah lah, semayang sah. Istiqmal tu kita ambil uduk tu haram, semayang tu sah. Au musabbal, ayak yang disabilkan, ayak sabilillah orang panggil, ayak sabilillah lisyurbi, bagi minum. Di tempat kita tak ada, tempat kita tak ada je ni. Tapi kalau pergi di Arab ada. Dia Ustaz bin Yaman dulu ni, di setiap jalan dia tu ada tempat air musabbal. Sehinggalah di masjid pun ada ayak yang sabilillah, ayak musabbal dia panggil. Sebab apa? Sebab dia pun negeri yang payah ayak. Lepas tu panas, musim panas sungguh. Musim panas tu pakat berhenti minum ayak untuk dia minum. Tu hanya boleh guna untuk minum saja. Kita nak mandi ambil wuduk tak boleh tu. Kalau ambil juga haram. Haram. Lepas tu ada masjid apa, singgah tak ingat nama masjid Habib. Masjid yang terkenal lah. Habib pun tak ingat lah. Kebetulan waktu maghrib tu nak ambil mayang, ayak tak ada. Tu, lepas tu masuk ambil layak dalam tandas tu, tandas ada sikit. Ada sikit beratok, pakai beratok. Lepas tu ada kawan tu, dia ada 2-3 orang, warak lah. Dia pergi ambil ayak musabbal tu, ma'un musabbal tu. Lepas mayang kena marah. Tu imam marah, Habib marah. Kita tak tahu apa ni, nunggu riuh ni, kena marah apa ni. Mumpung sembang-sembang. Baru faham kata ayak musabbal dia ambil. Mana haram tu, tak boleh ambil. Tu ayak orang sabilillah. Ada mana dia bekah khas. Kalau kita ni, kalau ayak lah jamban ke, dalam kola ke, duduk dalam mana pun minum ke, matullah tu, mai paik tangki yang satu paik yang tu, walaupun kita kata bubuh ayak apa? Ayak apa? Kowe lah. Ambil tanah ayak kowe tu. Untuk minum kowe tu. Tapi sumber dia mai daripada paik yang satu tak cumanya tu dia proses lah. Dia proses tapih dengan sejuk, bagi sejuk dengan panas. Tu ayak tak panggil ayak apa tu? Tu ayak musabbal lah tu panggil. Ayak sabilillah tu. Tu guna untuk minum tak boleh. Kita guna mayang tak boleh, haram. Tapi tak tahulah tempat kita adakah dia disabilillah ataupun tak. Tapi kalau kita tengok secara zahir tak. Sebab apa? Sebab dia sumber yang sama, ambil berpaik sadar. Lepas tu banyak bil lah tu semua tu. Tak berkasing lah. Itulah mana tak sabilillah lah. Kalau sabilillah kena asing, jangan tercampur. Habis. Juga dalam pula. Qauluhu wal qullatani, ay al mutaqaddim, yang terdahulu. Qalah dulu tu lah. Apa dan qullataini au kana kasiran qullataini. Wal qullata hak sini ni dulu lah. Al mutaqaddimu zikruhuma, yang telah terdahulu oleh menyebut keduanya. Nak sebut dah dulu ni, qullataini dulu ni. Fa'al fi ma lil ahdi zikri, al pada keduanya, qullatani li ahdi zikri, mana hak dok biasa sebut dah, yang sedia dok sebut dah. Mana alif lam sini, mana kita kena buat itu. Dan dua qalah itu, itu tu mana tu? Dulu ni, au kana kasiran qullataini, ataupun ayat tu banyak dua qalah, maka lebih. Wal qullatani, dan dua qalah itu, kena terjemah itu. Itu tu keluar pada mana? Terjemah itu tu keluar daripada, ambil daripada alif lam tu, lil ahdi zikri. Mana dulu sebut dah, betul tersebut kali kedua, kita kena sebutlah itu.
tu mutu tu. Aku naik mutu tu. Aku hang mai pondok naik mana? Aku naik mutu. Mutu tu. Ada. Mutu tu. Tadi saya sebut tadi. Patu mana lil ahli zikri. Faham? Dan dua qalah itu kata. Wal qullatani fil asli al-jarratani al-azimatani. Dan dua qalah pada asal al-jarratani, dua bekas yang besar. Jarrah ni nak buat mana apa? Takir pun boleh, tempayan pun boleh, buyung pun boleh, yang besar. Fal qullatu, maka satu qalah al-jarratul azimah, satu bekas air yang besar, tempayan yang besar, takir yang besar. Sumiyat bizalika, dinamakan dia akan qalah tu, bizalika bil qalah tu. Qalah tu dinamakan qalah lianna ar-rajula al-azimu, lianna ar-rajula al-azima, kerana bahasanya seorang lelaki yang besar, yuqallu qalla yaqul apa? Qalla yaqullu aqalla yaqillu yuqalluha. Qalla yaqillu yuqallu yaqilluha, macam itu. Yaqilluha, membilang sedikit akannya. Satu qallah tu, satu jarrah tu sikit ya. Apa dia? Ay yarfauha, diangkit. Orang lelaki yang besar ni dia boleh angkit satu qallah tu, satu bekas tu. Tu pun nama qallah tu. Wal wahidu minha, dan satu. Wal wahidu dan wal wahidu ke wal wahidatu? Wal wahidu. Ada satu naskah tu ustaz ngaji tu wal wahidatu. Dan satu ataupun bota tak apa, dan satu min huma, daripada dua qalah, satu daripada dua qalah tu. Mana dua qalah tu dua bekas lah, dua bekas yang asalnya. Tasa'u qirbataini wa nisfan min qurabil hijazi, memuatkan dua kirbah dan setengah, dua kirbah dan setengah daripada kirbah Hijaz. Tak ada kirbah, tak ada tu, nak usah beli oleh Yaman tu, duk gantung tu, ada kirbah. Apa uncang kulit dia yang dibuat daripada kulit kambing. Tu betul mi tak? Kenal tak? Kenal. Tasa'u qirbataini, memuat celuih. Tu dua qalah setengah, dua kirbah setengah, dua setengah kirbah, mana gitu, dua setengah kirbah. Okey, dua kirbah ni, dia satu kirbah 250 tai. Dua kirbah mana kirbatan ni mana 200, celuih 200 dan nisfu dah 50, mana 250 tai. Kalau dua kirbah, dua kirbah jadi apa? Jadi 500. Dua kirbah ni 250. Satu daripada dua kirbah ni, satu qalah ni, satu daripada dua qalah, wal wahidatu minhuma, dan satu daripada dua qalah, celuih dua kirbah, celuih 250. 250 daripada min qirabil hijazi, daripada kirbah Hijaz.
Hijaz ni ada. Hijaz ni okey, al-murad bil hijaz. Babit. Al-muradu bil hijaz. Ni tak ambil lagi tak lain. Wal muradu bil hijaz Makkah. Makkatu wal madinatu wal yamamatu wa qaraha ay as-salasatu. Wal muradu bil hijaz Makkatu wal madinatu wal yamamatu wa qaraha ay as-salasah kat Taif wa Jiddah wa Khaybar wal Yambu' dana. Al muradu bil hijazi Makkatu wal madinatu wal yamamah wa qaraha ay as-salasah ay as-salasati kat-Taifi wa Jiddati kat-Taifi wa Jiddata wa Khaybara wal Yambu'i. Intaha Bujarimi ala manhajit tullab, juzuk 2 muka surat 194. Hijaz ni pada Hijaz ni, murad dengan Hijaz tu Mekah, Madinah, Yamamah dan sekelilingnya. Yang 3 tu sekitarnya, seperti Taif. Taif tu masuk dalam Hijaz tu. Taif. Taif ni kalau pergi buat umrah, buat haji, memang orang pergi lah Taif ni. Satu tempat yang dikatakan wajib pergi ziarah lah. Sebab Taif ni kalau kata orang Taif terima Nabi ketika Nabi pergi dakwah tu, Taif ni jadi Madinah. Taif ni lah yang jadi Madinah. Tapi dah depan tak terima, hambat Nabi, dia berpunggai Nabi. Lepas tu Nabi pergi Madinah, pergi Yasrib tu lah jadi Madinah lah ni. Tidak orang Taif jadi macam Madinah. Dan Jeddah tempat terbang mati, naik terbang tu ada Jeddah lah kalau di Mekah tu. Wa Khaybar dan Khaybar. Wa Yambu' ni mana tu? Tu Hijaz. Mana kambing besar, kambing Hijaz kalau kambing kau lain mungkin kecil, mungkin besar lagi. Kerbah dia tu. Wal qirbatu la tazidu ala mi'ati ritlin, dan satu kirbah dia tak lebih daripada 100 tahil Baghdadiyin. Nak kena timbang tengok kirbah kita tu berapa tai. Wa fi'un fil fuqaha, mana tadi ni tasa'u qirbatai ni mana 200 lah. Sebab satu qirbah dia 100 ritlin. Mana qirbatai ni tadi ni wal wahidatu minhuma tasa'u qirbataini wa nisfan min qurbil hijaz. Mana qirbatai ni 200 lah. 200 betul nisfu, jadi 50. Nisfu qirbah, satu qirbah 100, nisfu qirbah 50. Jadi 250 tail. Tadi ni. Wa fi'un fil fuqaha, dan pada uruf ulama fiqh, qalah ni apa dia? Qalah ni ismun, nama lil ma'il ma'lumi, nama bagi air yang maklum. Macam kita ada mai yang nak buat surah, buat qalah buat qalah ada tempat buat ayat maklum dah tu. Walizalika, dan di kedai inilah li ma'lu li kaunil kullatani ma'rufun fi ma'lumun fi urfil fuqaha. Qala al-musannifu, berkata oleh musannif, 500 ritlin wal kullatani
500 ritlin. Fala hajata, maka tidak berhajat li an yuqala, bagi bahawa dikatakan tak perlu. Tak hajat ni mana tak perlulah nak kata wa miqdaru wazni mazrufil qullataini 500 ritlin. Tak perlulah kata macam tu, tak berhajat dah, sebab maklum dah. Wa miqdar dan kadar timbangan bekas 2 qolah ialah 500 ritlin. Tak perlulah sebut macam tu, cuma sebut wal qullatani 500 ritlin pada sekut sakat tu. Sebab apa? Sebab makruf dah, maklum dah. Illa bin nazir lil asli, melainkan dengan ditilikkan kepada asal. Kalau asal tak apalah nak sebut mana asal bekas, iaitu satu bekas yang besar yang dia diisikan air. Kadar dia ialah ikut timbangan yang maklum lah, yang bekas yang maklum tu, berapa kati, berapa ritlin. Wa za bayanu li miqdarihima, dan ini ni dok kata 500 ritlin ni menerangkan kadar keduanya 2 qolah bil wazni, dengan timbangan. Tu kira timbangan 500 ritlin lah. Wa bayanu miqdarihima bil masahati, dan keterangan kadar keduanya dengan ukuran, bil masahah dengan ukuran. Antaqula, bahawa berkata engkau, iza kana mahalluhuma murabba'an, jika adalah bekas keduanya, tempat keduanya, 2 qolah tu murabba'an, 4 segi. Kalau tempat isi ayam tu 4 segi, nak kira macam mana? Ayyakuna wa dhabituhu, dan dhabitnya, tandanya ayyakuna adalah ia mahalluhuma murabba'an tu zira'an wa rub'an bi zira'il adamiyyi tulan wa ardan wa umqan, iaitulah bahawa adalah ia 2 qolah ni yang tempat dia tu murabba' 4 segi, zira'an 1/4 wa rub'an 1/4, 1/4 rubuk ni 1/4, mana 1/4 hasta, 1/4 hasta. Ni hasta kita ni 1 hasta. Lepas tu 1 hasta ni bagi 4, 1, 2, 3, 4. Ambil belah ni sekat tu. Maknanya bagi lebih tu ya. Dah. Ambil tang ni. Faham? 1/4 tu bizira'il adami, dengan hasta anak Adam lah, yakni yang pertengahan. Jangan orang tangan panjang sangat, jangan orang tangan pendek sangat. 1/4 tu tulan, panjang dia. Panjang ni halau kot tu. Lepas tu ardan, lebar dia. Halau kot tu. Lebar halau kot tu. Lepas tu umqan ni dalam. Orang tinggi, kita kena tinggi tak? Lebar, panjang, tinggi. Dah. Fayubsatu az-zira'u min jinsi rubu' fayakunu kullu minhuma 5 arba'in. Dan yubsatu dibentangkan, az-zira'u akan zira' akan hasta, min jinsi rubu' daripada jenis 1/4. Mana ambil 1 zira', lepas tu ambil 1/4 lagi. Fayakunu kullu minhuma, maka adalah tiap-tiap daripada keduanya kullah ni 5 arba'. 5 arba' 5 robok. Mana satu sebelah panjang tu, ataupun mana tiap-tiap satu lah, belah tulan wa urdan wa umqan tu ada apa dia
kullu minuma min tulan wa ardan tu khamsat arba' lima rubuk lah. Satu star satu berempat, mana lima rubuk lah. Tak. Wa yu'abbaru an hadan diibaratkan dengannya bil azru'i, dengan azru' al qasirati, dipanggil zuru' qasirah, zuru' yang pendek. Fatudrabu, maka dikalikan khamsatu tuli fi khamsati ardi. Tadribuna, di darat. Daraba yadribu dorban, di darat. Di darat, apa darat? 5 darat 5. Tak, kita pakai darat kan. Lah ni ubah kali je tak. 5 kali 5 25. Zaman dulu 5 darat 5. Darat darbun ni darat tu bahasa Arab tu. Dan didaratkan 5 hak panjang pada 5 hak lebar. Tablughu, jadilah, sampailah, mana jadilah jadilah khamsatan wa ishrina. Khamsatan wa ishrina, 25. 5 kali 5 jadi 25. Summa yudrabul hasilu, dan kemudian didaratkan yang hasil tu, mana 25 lah, 25 tu wahwa, iaitu al hasil tu, jawapan dia tu, hasil dia jawab. 5 kali 5 jawab dia apa? Jawapan dia 25 tu, jawapan tu panggil al hasil tu. Dia tulis panggil apa? Jadi 5 kali 5 jadi apa? 25. Wa khamsatun wa ishruna, 25. Kali 25 tu kali fi khamsatil umuq, pada 5 hak tinggi, hak dalam. Jadi apa? 25 kali 5 jadi yahsulu, hasil jadi mi'atun wa khamsatun wa ishruna zira'an. 125 hasta. 125 hasta. Yakhussu kullu zira'in arba'ata artalin, dan khususlah, tentulah tiap-tiap satu zira' 4 tahil. 4 tahil. Fafil mi'ati, dan pada 100 zira' fafil mi'ati zira'un arba'atu ritlin. 400 ritlin, 400 tahil. Wa fil khamsatil ashrina zira'an mi'atu ritlin, dan pada 5 dan 20 hasta ialah 100 ritlin. 100 ritlin mana 100 tahil. Fal majmu'u, dan kesemuanya khamsumi'ati ritlin, jadilah 500 ritlin. Itu jawapan dia. Ni kena matematik pula, kena pandai. Wa huwa miqdarul qullataini, dan ia khamsumi'ati ritlin ni miqdarul qullataini, ialah ukuran kadar 2 qalah min ghairi ziyadatin wala naqsin, daripada ketiadaan tambah dan ketiadaan kurang. Maknanya kalau kita nak ukur qalah, nak buat rumah, nak buat qalah, cukup 2 qalah tu, kita ambil dah tangan kita ni, star kita tojoh kot tu, mana kita tak agaklah lebih banyak tu. Tu tojoh tu pula tak agak lebih banyak tu. Tu kot dalam pula sampai yang tu ni, sampai tu. Tu dia tak lebih tak kurang. Mana kalau kita cebok ayat kita buat penuh, kita buat ukuran tak salah sama tu, kita buat penuh ayat cukup lah 2 qalah. Kita buang cebok kurang. Kita ambil cebok buang kurang lah, tak cukup 2 qalah lah. Maknanya buat lebih lah. Ya, buat ngam ukuran apa 1 star 1/4 star tu. Buat lebih lah. Buat 2 star lah.
Buat 2 star kat tu, 2 star kat ni, 2 star kat dalam. Tu dah lebih. Dah. Tu hak apa tu? Tu hak persegi. Wa iza kana mahalluhuma mudawwaran, bulat, kafamil bi'ri, seperti mulut telaga. Bulat weh. Bulat nak kira macam mana? Fadabituhu ay yakuna zira'an ardan wa zira'aini wa nisfan umqan. Okey, kalau bulat, dobit dia kok lebar tu. Kok lebar 1 star. Macam kok tu. Kita letak tangan kita tu, bulat dia tu sampai ujung ni yang bulat tu. Muka tu letak tu. Nampak? Cukup tak 1 star? Lepas tu lebih tak apalah. Takut tak sampai. Lepas tu belah dalam dia. Belah dalam dia 2 star. Kok dalam tu 2 star. 2 star, 2 hasta. Dia kalau kita hasta ni, hasta lebih kurang dalam 17 ke 18 inci. Jana. Dia 3 hasta. Tiga hasta bersama dengan 4 kaki. Ukok ni, ukok apa? Soh ke soh tu. Soh ke soh 3 hasta. Jangan tak? Soh ke soh 3 hasta. Jangan lebih. Dan lebih kita tengok banyak kat masjid, kita tengok lebih pun soh mayang, cumanya pahala soh tak dapat lah. Hak imam tu, selalunya hak imam tu ni macam ni. Hak imam ke imam ni dia pun buat tengah sangat tak. Mana soh yang pertama dengan imam tu jadi jauh. Jadi jauh. Bila jadi jauh, makruh lah. Tarik dia rapat. Hampa ni nak hampa jadah besar ni, hampa rapat kan, jangan hampa tengah ni. Jadi jauh lebih pada 3 star. 3 star ni 4 kaki, tahu lah. Tu susun mozaik 4 keping cukup satu star. Tak. Kalau hak mozaik 16 inci tu, hak tu 3 keping. Faham? Sebab satu star lebih kurang 16 ke 17 inci. 16 ke 17 inci satu star. Maknanya kalau nak kira inci, satu star 17 inci, 16 inci, 17 inci, bulan 17 bagi lebih sikit. Lepas tu bahagi 3, bagi 4, robok bagi 4, 17 bagi 4 apa? 17 bagi 4, 4 apa? 4 inci. Maknanya satu star serobok, satu star 1/4 jadi berapa? Tambah 4. Mana 16 tambah 4 20 inci. Untuk kolah yang 4 segi, kita ukur 20 inci kot lebar, 20 inci kot panjang, 20 inci kot dalam. Cukup 2 kolah. Kalau bulat kita ukur kot lebar ni, kita ukur 1 star 16 inci. Kot dalam 2 star. 16 jadi apa? 16 32 inci. Tapi kita jarang juga nak bawa inci, nak bawa step. Kurang siku lah mudah 2 kali. Tak. Mana kalau tukang rumah tu dia nak buat bilik mandi tu, buat ukuran tu lah. Tu kalau hak bulat. Kalau hak bulat. Wa mata kana al-ardu zira'an kana al-muhitu salasata azru'in. Adalah keliling dia 3 zira'. Maknanya 3 wasubu'an.
wa subu'an. Salah satu azru'in wa subu'an, 3/1/7, 3/1/7 sirak. Keliling dia. Lianal muhita, kerana bahasanya keliling tu la budak yakuna salah satu amsal, salah satu amsalil ardi wa subu mislihi. Tak dapat tidak, sana satu keliling tu tidak dapat tidak, mana mesti bahawa adalah ia keliling tu tiga seumpama, 3 yang bersamaan lebar dia, dan 1/7 seumpama dia. Min 1/7, 3/7 tu pening lagi tak? Tak ngaji sampai tahap tu tapi tak. Tu kena pakai apa? Mesin kira otak Jepun. Fayabsutu kullu min at-tuli wa huwa al-umqu wal ardu wal muhitu arba'an li wujudi rubu' fi miqdari qullataini fil murabba'. Maka dibentangkan tiap-tiap daripada panjang, iaitulah hak bagi hak bulat ni, iaitulah gemuk apa dia dalam dan lebar, wal muhiti dan apa yang bulat, yang keliling yang bulat, arba'an. Beberapa robok liwujudi rubi, kerana ada robok 1/4 daripada miqdar 2 qolah pada yang murabbak, pada yang 4 segi, pada qolah yang 4 segi. Wa tusamma azru'an qasiratan, dia panggil zira' yang qasirah. Kama alimta, sebenarnya yang telah kau ketahui hak tadi ni. Fayakunul ardu 4 azru'in, maka adalah lebar tu 4 zira', wa tulu dan panjang asyaratun 10, wal muhitu dan keliling tu isna asyara wa 4 asba' 12 4/7 hasta, 12/4 hasta. Lepas tu fatudrabu nisful ardi, maka dikalikan, didaratkan setengah hak lebar. Apa dah? Kalau hak lebar ni berapa? Yang lebar tadi 4 zira', ambil setengah jadi 2. Jadi 2 kali fi nisfil muhiti, pada nisfu setengah yang keliling. Satu keliling 12 kali kan, jadi setengah jadi 6. Mana 6 kali 2 jadi 6 kali 2 jadi 12 yakhruju isna asyara wa 4 usba'in. Jadi yakhruju menghasilkan, mengeluarkan, mana jadi 12 4/7. Hanya dengar lah, kira lain lah tu. Bi muqtada qa'idatihim, dengan kehendak kaedah mereka itu, kaedah ahli kira lah, hisab. Wa illam yazhar laha faidatun, dan jika tidak zahir padanya, pada kaedah mereka itu, faidatun, tak ada pasal dia ukur macam tu. Liannaha, kerana bahasanya kaedah tu kanat qabla ad-darbi, sebelum daripada didarat, isna asyara wa arba'atu asba'in, 12 4/7, 12 4/7 sama di sana tu. Salah pening dah ni, kuih tengah malam lah. Liannaha kanat, sebab apa? Lam yazhar laha faidatun, lianna qaidatahum tu kanat, adalah ia qabla darbi, sebelum daripada duk kali duk darat tu,
Sebelum tu isna asyara wa arba'atu asbu'in, ialah 12 4/7 ukuran dia tu. Summa, kemudian la duriba, sesungguhnya didaratkan al-hasilu, akan hasil fi asyaratin, pada fi asyaratit tuli, pada 10 belah panjang tu. Yahsulu, jadi mi'atun wa khamsatun wa ishruna wa khamsatu asba'in. Jadi apa? Jadi 125 5/7 jumlah dia. Sebab apa? Fa'in darba, fa'in darba, maka jika didarab alisna asyara, akan 12 fil asyara, pada asyara, darab bi mi'atin wa ishrina, dengan 120. Wa duribal arba'atu asba'in fil asyara, dan didaratkan 4/7 pada 10, dengan 10, bi arba'ina subu'an, dengan 40 subu' per 7, wa khamsatun wa salasuna subu'an, dan 5 dan 35 subu', bi khamsatin sahihatin yabqa khamsatu asba'in wa ya zaidatun. So kira pening. 4/7 48 pening tu. Qala ba'dhum wa biha hasal taqrib, lakin arja anna ma'na taqrib yazharu fi an-naqsi la fi ziyadah. Tu mana takrib tu qariban, lebih kurang tu, yang rajihnya bahwasanya makna takrib ni menzuhirkan pada sebelah kurang, bukan sebelah lebih. La fi ziyadah, bukan sebelah lebih. Mana kalau kita lebih kurang, mana takrib ni duduk belah kurang, tak ala ke lebih. Tu kalau apa ni, kalau hak tadi ni hak bulat, bekah ayam tu nak cukup 2 kelah hak bulat. Wa iza kana maluhuma musallasan, kalau tempat 2 kolah ayam 2 kolah tu musallas, apa dia, 3 segi. Fadhabitu ayakuna zira'an wa nisfan ardan wa zira'an wa nisfan tulan wa zira'aini umqan. Ambil tu dah lah. Okey, nak ukur hak bekah 4 segi. Okey, 1 zira' dan setengah, mana 1/2 ardan, sebelah lebar, dan waziraan wa nisfan, dan 1/2 tulan, belah panjang, wazira'aini umqan, dan 2 zira' sebelah dalam. Dah 1/1 hasta, sebelah panjang dengan lebar tu, kot tu 3 segi kot tu. Mana kita ukur kot tu 1/1 hasta, mana boleh panjang tu lah dengan hasta kita tu. Kalau kira inci tadi apa, 16 campak 16 bagi 2 apa, 16 bagi 2 6 4 apa, 8 bagi 2 16 8. Mana 16 campak 8 apa, 16 campak 8 24. 24 inci sebelah ni, 24 inci sebelah ni 24 inci. Sebelah dalam 2 zirok tak? Sebelah dalam mana dalam ni? Wa zira'aini umqan, sebelah dalam 2. Sebelah dalam tu 2 star. Sebelah dalam 2 star. Belah atas ni segi dia ni 1/2 star. 3 segi. Nampak tak? Kalau bulat dia tak ukur lah, belah keliling tak boleh ukur. Dia ambil direct sebelah ni, ambil sebelah atas tu tak 1 star, dalam 2 star tu, dalam 2 star. Kalau hak 4 segi
1/4. 1/4 1/4. Sebelah lebar, sebelah panjang. Sebelah dalam dia sama semua. Kalau ukuran 4 segi. Faham tak? Bulat tu apa? Bulat dalam 2 1/2 setah. 2 1/2 setah. Lebar dia 1/2. Ni dua kali ukok Mana kita tengok, kita jumpa ukok kan? Tak. Cukup dah ayat ni. Kita ukok tengok buh tangan kita tu di mulut dia tu, tengok keliling dia tu bertemu tak dengan tangan kita. Lepas tu 1/2. Lepas tu kalau lebih tak apalah. Lepas tu belah dalam 2.5 setah. Kita agak-agak lah, kita tojah tangan kita masuk, bagi air yang kena di siku kita ni. Tengok lebih apa lagi, lebih sekali ganda lebih lagi. Tak apa, tak lebih 1/2 sikit tu tak cukup. Aku 3 segi tu sebelah panjang dengan lebar ni berapa? 1.5 setah. Belah dalam dia 2 setah. 2 setah. Lepas tu fayal sutu tu dia jumlah balik tu. Jumlah mai bulat ke apa segi sama kan semua ni. Cuma bentuk dia tak sama, tapi isi dia sama semua. Tak payah baca lah, boleh baca nyeri tu. Pening macam tu. Qawluhu 500 ritlin Baghdadiyin, hadza bil Baghdadiyah, ni qiraah Baghdad. Wa amma bil Misrida, adapun dengan Mesir, fa 400 ritlin wa 46 ritlan wa 3 asba'in ritlin. Berapa? Kalau Mesir 400 446.3/7 tahil. Itu Mesir. Mana tak sampai 500 tak sampai 446. Wabid Dimashq, dan dengan Syria. Syria pula 107 atralin. Wasubu ritlin. Berapa? 107 1/7 ritlin. Buat sikit kan. Wa kullu hadza ala tasahih Nawawi. Ini tiap-tiap semua ni di atas ditasihkan oleh Imam Nawawi. Wa ritlu bil kasr ra, dan ritlun ni bil kasr ra, baca dengan kasrah ra. Ritlun alal afsah, di atas qaul yang afsah, di atas yang afsahnya, yang lebih fasih, di atas bahasa yang lebih fasih, baca ritlin. Wa yajuzul fathu, dah harus fathah ratlun boleh aja, tapi tak fasih lah. Dia panggil apa? Dia panggil pelek. Kalau ritlun tu fasih lah, kalau ratlun tu pelek. Tak ajarkan, tak penting mana. Tengok qaulu Indan Nawawi. Jumpa tak? Indan Nawawi.
Hak kata 500 ditulis ni di sisi Imam Nawawi. Maknanya satu kati, satu tahir ni ialah 128 4/7 dirham berat dia. Hadis Nawawi. Amma 'inda Rafi'i wa amma 'inda Rafi'i, adapun di sisi Imam Rafi'i fa mi'atun wa salasuna dirhaman, 130 dirham. Imam Nawawi 128, ada 130. Wa huwa khilaful mu'tamad, dan ialah hak Imam Rafi'i ni 130 ni bersalah dengan kau yang mu'tamad. Hak Imam Nawawi ni hak mu'tamad, dia panggil hak mu'tamad. Habis qauluhu wa tarakal musannifu qisman khamisan, ai min haitsu tasih, daripada yang kata meninggalkan satu bahagian yang kelima tu daripada sekira mentasrihkan biwasfihi, nak mentasrihkan dengan sifat dia. Ada wa illa, dan jika tidak, ini wa illa lam yusarrihu bil wasfi, dia tidak ditasrihkan dengan sifat ayat tu. Fawa, maka iaitu yang bahagian yang kelima ni, yang meninggal maksudnya tak sebut tu, dakhilun fil ma'il mutlaq, masuk dalam ayat yang mutlaq. Mana tu depan jugalah. Wa syar'a syari' ila annahu kana aula al-musannif ay ya'uddahu kal makruh, dan mengisyarat oleh syarih yang dia kata taraka tu, mana tu isyarat tu, ila annahu, kepada bahasanya kana aula adalah yang lebih elok, yang terutama lil musannif, bagi musannif ayya'uddahu, bahawa membilang akan ayat ni, akan bahagian yang kelima ni, ayat yang kelima yang haram diguna tu, kal makruhi, seperti ayat yang makruh. Apa dia? Hak dulu ni hak ayat apa? Wasani ma'un tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu tu, air yang bersih lagi membersihkan tapi makruh digunakan. Ada sebut dulu tak? Jumpa tak? Cari tengok, jumpa. Iaitu ayat musyammas. Ada. Wasani tahirun mutahhirun makruh isti'maluhu fil badani la fi sawbi wa huwa ma'ul musyammas. Seeloknya musnah buat bahagian macam tu lah. Ada macam ayat makruh tu, ayat mutlak juga masuk dalam kumpulan ayat mutlak, tapi makruh diguna. Itu ayat musyammat. Ni buatlah ayat yang haram isti'mal. Illa ayyuqala inna ma'adal makruh lima yanshau anhu min ad-darari. Lakin illa ayyuqala, lakin tetapi bahawasa dikatakan inna ma'ada, sesungguhnya membilang ia musannif al-makruh akan makruh. Makruh tu dia bilang dulu ni, apa dia? Wasani ma'un tahirun mutahhirun makruh isti'malihi. Ada tu. Lima yang syau'anu, kerana barang yang terjadi daripadanya minad darari, daripada mudarat. Sebab itu bilang tu. Sebab itu musannif bilang hak dulu ni ayat makruh diguna tu, iaitu ayat musyammah tu. Mai tang haram ni, haram isti'mal ni dia tak bilang pun. Sebab apa sana dia bilang? Sebab sana dia nak kira ayat tu ayat yang dia panggil ayat yang terjadi yang mudarat guna. Itu habang tu. Ada buat ni tak mudarat pun, dia tak habang lah. Lakinil haramu fihi dararun diniyun, tetapi haram padanya pada ayat ni, ayat amal mutahhir al-haramu tu, dararun diniyun, mudarat yang bangsa agama. Mudarat agama. Wal makruh fihi dararun badaniyun, dan makruh padanya pada guna yang tadi ni, ayat makruh tu dararun badaniyun, jadi mudarat badan. Faham? Wanzur, tilik oleh mana tilik tengok ayyuhuma, yang mana daripada keduanya ayat yang makruh diguna kerana mudarat badan dengan ayat yang haram yang diguna kerana darurat agama tu.
Yang mana bila kedua tu ahammu i'tina'in bizikrihi, terlebih penting diberi perhatian dengan menyebutkannya. Dua tu hak mana lebih penting kita nak sebut? Nak sebut hak makruh diguna pada badan ke atau haram diguna untuk sebab darurat agama? Tu tengok klik tengok mana patut sebut dua tu. Wa qauluhum, dan kata mereka itu ilmul abdan muqaddamun ala ilmu adyan. Ilmu berkaitan dengan badan ni, iaitu dia panggil ilmu tib. Ilmu kedoktoran. Muqaddamun ala ilmu adyan, didahulukan di atas ilmu berkaitan dengan adyan, dengan agama, iaitu ilmu fiqh. Yaqtadi an-nasani asyaddu tina, mengendaki menjurus kepada bahasanya yang kedua. Mana yang kedua? Yang kedua nu apa dia ayat yang makruh digunakan kerana mudarat badan tu, dararun badaniyun tu, wal makruhu fihi dararun badaniyun tu, yang kedua. Asyaddu tina'in, terlebih serius diberi perhatian. Badan boleh mudarat badan, boleh ikut kaedah tu lah, kaedah ilmu abdan muqaddamun ala ilmu adyan. Qauluhu wa huwa ay al-qismul khamis alladhi tarakul musannaf, bahagian yang kelima yang meninggalkannya, yang akan yang untuk oleh musannaf. Wa qaulu al-haramu, dan katanya al-haramu kalba biba wa huwa al-ma'ul mutahhiru al-haramu. Katanya al-haramu tu ai istimaluhu, haram istimalkan dia. Haram tu haram guna, adapun dia yang tu tak haram. Kama huwa zahir, seperti barang yang ia zahir, macam itulah hak zahirnya. Wa asyara ilahi syari'u bitamsil haitsu qala kaludu, dan mengisyarat oleh syarih dengan, dia panggil isyarat dengan misal, mengisyaratkan dengan misal. Macam kita gini tajmiyah tu, dalam tajmiyah tu banyak hukum dia ada isyarat dengan misal. Hal ini pun isyarat dengan misal dia panggil. Haitsu qala, sekira berkata ia syarih kaludu'i, kaludu seperti ambil wuduk ila akhir. Walam yaqul kalma'i, dan tidak berkata ia syarih seperti air. Ma'anahu, berserta bahasanya muqtadal tamsil, dia panggil hak inilah kehendak misal tu, nak tahu wuduk tu lah yang haram ambil air tu kita guna untuk wuduk. Walhasilu, dan kesimpulannya annal ma' ta'taril ahkamul khamsah, air ni ta'tarihi mengenakan dia akan air itu al-ahkamu oleh segala hukum al-khamsah yang 5. Mana ayat ni pimai kalih pihak mana pun dia duduk dalam 5 hukum ni. Satunya fayajibu isti'maluhu fil fardhi, wajib guna yang tu pada fardu, mana guna untuk fardu wajib. Wa yundabu isti'maluhu fil nafli, dan sunat guna yang tu dalam hal-hal yang sunat. Wa yahrumu isti'malu asyamal maqsub wal musabbal, dan haram isti'mal ayat yang dirampah dan ayat sabilillah. Wa yukrahu, dan makruh diguna isti'mal musyammas, ayat musyammas, ayat yang kena matai makruh guna. Wa yakunu khilaful aula, dan adalah ia khilaful aula kalma'i zamzam, seperti ayat zamzam fi izalatin najasah, pada menggunakan ayat zamzam ni pada basuh najis dengan ayat zamzam makruh. Wa yakunu mubahan, dan adalah ia air ni mubahan, ialah mubah, harus guna kat mana pun tak apa, harus boleh guna. Wa huwa, iaitu ma lam yutlab isti'maluhu wala tarkuhu, air yang tidak dituntut, tidak disuruh, tidak dituntut menggunakannya, dan tidak dituntut meninggalkannya. Itu makruh. Tak suruh buat pun tak, suruh tinggal pun tak. Itu harus apa? Guna mandi biasa, mandi adat. Habis. Faslun fi zikri syai' wallahu alam. Allahumma aftah alaina butul arifin, wasi arzaqana wa nil qulubana wa sudurana wa jal a'malana
khalisatan lil karim. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi alhamdulillahi alamin. Al-Faqir Al-Qadahi, kelas lewat malam. Biasa pondok ni memang macam tu, dia ngaji lewat-lewat. Tak ni awal ni ngaji kat bolah tu pukul 12.30. Habis lepas tu sambung pula dengan bala telaah sampai pukul 2. Berehat pukul 1 baca ataupun 12.30 sampai pukul 2. Duduk pondok dulu. Lepas tu balik pondok tak tidur ni, mutalaah pula, tengok pula mengaji tadi ni sampai pukul 3 baru tidur. Tak. Lepas tu pukul 6 bangkit, pukul 9 bangkit. Tu hampa ustaz dah, tak pernah bangkit dah. Allah Akbar.